Cuba bayangkan, telefon pintar yang anda tengah pegang tu. Macam mana agaknya dari sekadar contengan atas kertas, ia boleh jadi gadget canggih kat tangan anda kan? Inilah dia kehebatan teknologi pembuatan. Hari ni, jom kita bongkar macam mana imajinasi kita boleh bertukar jadi benda yang betul-betul wujud. Okey, cuba tengok sekeliling anda sekarang. Telefon, kerusi, kasut, semua benda tu. Pernah tak fikir benda-benda ni semua datang dari mana? Takkanlah ia muncul macam magic kan? Setiap satu ada proses pembuatan dia yang memang best. So, persoalannya, macam mana semua ni dibuat? Sebenarnya nak buat barang ni ada dua cara utama. Satu cara konvensional, yang ni lebih kepada hasil kerja tangan, guna kemahiran tukang. Yang kedua pula, cara moden. Yang ni guna mesin-mesin power dan teknologi terkini. Agak-agak mana lagi best Jom kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah. Kita tengok apa beza paling ketara antara cara lama dengan cara baru ni. Wah, bezanya memang jelas gila. Tengok dari segi masa, cara moden ni laju. Zas, siap. Kalau bab hasil pula, semua keluar sebiji, seragam. Tak macam kerja tangan kan? Setiap satu ada lain sikit. Lepas tu, bila cerita pasal kos dan kuantiti, kalau nak buat banyak-banyak, cara moden ni memang jauh lebih jimat. Walaupun cara lama tu masih ada nilai untuk barang-barang special atau custom, tapi untuk produk harian kita, memang cara moden ni juara lah dari segi kecekapan. Okey, jadi macam mana proses moden ni jalan sebenarnya? Jom kita bedah siasat langkah demi langkah. Macam mana dari satu lakaran biasa-biasa, kita boleh hasilkan model 3D yang real. Ini masanya untuk kita jadi pencipta. Proses dia senang je, ada 3 langkah utama. Mula-mula lakaran. Apa-apa pun mesti start dengan idea atas kertas kan? Lepas tu, bina model. Idea dari kertas tadi, kita tukar jadi objek 3D yang boleh dipegang. Guna macam-macam teknik lah. Dan akhir sekali, mestilah kena ada kemasan. Kita kasih touch up sikit, kasih kilat, cat sikit, barulah nampak pro dan tahan lama. So, macam mana kita nak jadikan lakaran tu model 3D yang betul-betul wujud? Jom kita tengok 2 teknik moden yang power dan sebenarnya tak susah pun nak guna. Teknik pertama, guna pen 3D. Yang ni memang best. Bayangkan pen, tapi dakwat dia bukan cecair, tapi plastik yang cair. Anda boleh lukis terus ke atas, di udara. Macam sihir kan? Lukisan anda terus jadi objek 3D yang keras, lapis demi lapis, betul-betul depan mata. Teknik kedua, kita guna acuan dan tuangan. Ni senang nak faham. Sebiji macam buat agar-agar atau ais. Mula-mula kita sediakan acuan, ikutlah bentuk apa yang kita nak. Lepas tu kita bancuh bahan macam resin epoksi ni. Akhir sekali kita tuang je dalam acuan tu dan tunggu dia keras. Dah siap? Senang kan? Okey, modal kita dah siap. Tapi belum habis lagi. Mesti ada sentuhan terakhir kan? Proses kemasan ni penting tau. Bukan setakat nak bagi nampak lawa je. Tapi untuk bagi dia tahan lasak dan nampak macam produk profesional. Berkilat gitu. Salah satu cara kemasan yang paling popular ialah electroplating atau saduran elektrik. Senang cerita, ia macam kita pakaikan baju besi baru yang berkilat dekat objek logam kita guna kuasa elektrik. Contohnya kita ada kunci besi biasa, kita boleh salut dia dengan lapisan kuprum, terus nampak premium dan yang paling penting, tak berkarat. Proses dia ni guna sains sikit, tapi simple je. Bayangkan macam ni, objek kita, contohnya kunci tadi, kita bagi cas negatif. Logam yang kita nak salutkan tu macam kuprum, kita bagi cas positif. Bila kita alihkan elektrik, cas positif dari kuprum tu akan tertarik macam magnet dan terus melekat dekat kunci yang bercas negatif tu. Hasilnya, satu lapisan yang cantik, rata dan sempurna. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Dengan adanya teknologi macam pen 3D dan teknik-teknik pembuatan moden yang lain, kuasa untuk mencipta tu dah tak terhad kepada jurutera atau kilang besar je. Sesiapa pun, termasuklah anda, boleh jadi pereka, boleh jadi pencipta. Hebat kan? Sekarang anda dah tahu sebesikit prosesnya. Dari idea sampailah jadi produk siap. Jadi soalan sekarang bukan lagi macam mana nak buat. Tapi anda nak cipta apa? Cuba fikirkan. Ambil kertas, mula conteng. Siapa tahu idea hebat anda tu lah yang dunia tengah tunggu-tunggu.